Sebelum puasa hari tu ada seorang akak ni komen minta resipi nasi lemak. Makan pula dengan sambal tumis pekat macam ni. Lepas tu ada kangkung sikit. Memang sedap. So jom kita start. Bismillah. Cara nak buat senang je. Dalam kuali boleh masukkan 2 cawan beras basmati, 3 cawan santan cair, daun pandan, garam dengan minyak masak sikit. Kemudian boleh buka api dan kacau sampailah dia kering sikit macam ni sebelum kita nak kukus dalam 30 hingga 40 minit macam tu. Untuk sambal pula, masukkan bawang besar, bawang putih, ikan bilis dengan air sikit dan korang blend sampai dia halus. Next, boleh panaskan minyak, masukkan cili bo dan tumis sampai dia pecah minyak. Kemudian boleh masukkan bahan kisar, 1 biji bawang besar. Korang kacau-kacaukan sikit. Lepas tu dah boleh perasakan dengan garam dan kacau lagi sampai sambal ni jadi kering dan pekat macam ni. Nasi lemak ni sangatlah sedap kalau nak buat berbuka ataupun sahur. Lepas tu makan pula complete set yang macam ni kan. Ada kangkung, ikan bilis, kacang, timun, telur dadar dengan sambal. Memang complete. Memang puas hati sangat-sangat. So nanti korang bolehlah try buat sendiri kat rumah.